1, 2, 3. Ush! Hari ni aku dekat KLIA 2. Aku dengan aku punya geng-geng office. Kita orang hari ni ambil IL 3 hari nak pergi jalan-jalan Phuket lah. Ni je masa yang kita orang ada untuk kita orang rasa freedom. Sementara aku tengah tunggu flight aku sampai, aku dah nampak satu setup possible untuk sell. Afiq, aku dah nampak satu setup ni, sell or buy? Aku rasa sell. 2 layer. Sharp lah, kau relax Kita punya modal RM500. Adakah profit yang Afiq entry ni profit ataupun karam? Aku ada challenge untuk kau. Kalau loss, kau kena bayar balik kat aku. Baru RM11. Tak rata. Gaji kau pun besar. Tapi sampai Phuket, profit, duit profit tu aku belanja kau kat sana. On tak on? On tak on? Floating RM50. Ada masa berapa jam lah? Aku nak tambah lagi. Nak tambah lagi? Satu lagi Satu lagi. Let's go. KL, Phuket ambil masa dalam nak dekat 2 jam lah. 1 hour later. Aku baru sampai Phuket. Okay Vic, tetap kau tadi. 1, 2, 3. Ush! RM147 dalam masa sejam. Kau macam mana nak kira? Kau nak apa kat Phuket? Okay, close. Let's go! Alright, 170. So Afiq profit RM170 hari ni. Travel boleh buat duit. Tekan link kat bio. Tekan 3 titik kat atas. Kuning browser. Kat situ aku ada bagi signal. Aku ada bagi education. Kat RM1,300 baht. Boleh lah buat urut-urut juga. Cappuccino. Lagi Fik, lagi apa? Kau nak apa lagi? Ambil lagi burger ni. Berjalan.